Yang ke-8, solat Zuhur. Solat Zuhur berjamaah. Solat Zuhur berjamaah. Yang ke-9, Ba'diyah Zuhur 4 rakaat. Ramadan tuan-tuan, kalau tak boleh buat bulan lain pun, Ramadan takkan tak boleh. Bukan kalau nak pergi lunch, bukan kalau nak pergi hatok kedai mana nak makan, tak lah. Kita duduk ada di pejabat jo je. Semayang 4 rakaat Ba'diyah Zuhur. Lepas semayang Ba'diyah Zuhur, baca Quran 4 muka surat. Lah ni tuan-tuan, dalam handphone ada Quran. Tak kena pergi ambil mashaf Quran buka baca tak. Dalam handphone ada. Ambil masa. Kok mana pun lepas Zuhur 4 muka surat. Asar, sebelum asar, qabliyah asar 2 rakaat. Lepas itu asar berjamaah. Lepas asar 4 muka surat. Quran 4 muka surat. Kalau sekiranya kita rasa lepas maghrib sekali lagi kita tak ada nak baca Quran, lepas asar 8 muka surat. Kan sekali lagi maghrib dia kalut. Buka puasa, menu buka puasa ni pun boleh tahan. Lepas tu, lepas daripada buka puasa, lepas sembahyang maghrib dengan nak pergi insya, dengan nak pergi masjid, dengan nak tarawih, tak ada nak baca Quran masa tu tak ada. Lepas asar kita double 4 jadi 8 muka surat. Ni kena plan, baru kita tahu hak kita nak buat, kita nampak plan yang kita nak buat tu. Kena macam tu. Lepas tu yang ke-14 buka puasa on time. Yang ni tak payah abang lah, semua orang buka puasa on time. Semayang saja yang tak boleh nak on time. Buka puasa insya-Allah Ustaz, saya yang ni saya dah berapa tahun dah, yang ni saya memang cantik. Semua orang pun cantik yang tu. Buka puasa on time. Ada yang nak lambat ni apa? Orang perempuan. Buka puasa dia baru duduk bancuh ni apa ayak dah sekali baru tak buah apa lagi dalam mulut. Makan dulu. Bunyi aja azan, ambil kurma, bismillahirrahmanirrahim, ngap dulu. Buka puasa on time. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Yang ke-15 salat maghrib berjemaah. Yang ke-16 ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ni list. Yang ke-17 salat Aisyah. Kita dah duduk dalam masjid dah, salat Aisyah. Lepas habis Aisyah nak sembahyang tarawih, ba'diyah Aisyah 2 rakaat. Jangan lupa ba'diyah Aisyah 2 rakaat. Yang ke-19 sembahyang tarawih. Ikut ikhlas. Yang ni tu saya bergaduh, tu saya bertengkar. Ikut ikhlas. Kita ikhlas 8, buat 8. Cukup. Itu aku ikhlas. Kita ikhlas 20, buat 20. Tak apa. Ikut ikhlas. Jangan